Assalamualaikum, welcome to Jaja. First, Jaja minta maaf sebab muka Jaja memang muka bare yang betul-betul bare lah ni. Memang betul lepas pakai skincare. Dengan mata sembabnya, dengan pucatnya. Tapi Jaja okey je. Jaja okey. Ni memang muka kata muka baru bangun. Macam tu lah. Lagi satu, Jaja minta maaf. Lama gila Jaja tak buat vlog. Last vlog pun bila tak. Jaja pun tak buka channel Jaja sendiri. Tak tengok pun bila last. Sebabnya Jaja dalam fasa yang insecure, low self esteem, rasa macam down lah, rasa tak okay. Sebab itulah Jaja lama gila tak buat vlog. And video ni Jaja akan combinekan dengan vlog Jaja yang sepatutnya Jaja post, iaitu yang unboxing yang Jaja keluar dengan Afina last video tu. Jaja sebenarnya banyak gila video nak post tau. Jaja dah record dah banyak and macam-macam lah benda yang Jaja dah record and sepatutnya Jaja up vlog. Mungkin ada dalam beberapa vlog yang daripada tahun 2025 lah, yang Jaja akan post 2026. Sebetul terabur lah apa yang aku dah cakap kan. Tapi tak apalah. Lama tak buat vlog, so dia jadi macam kekok pula nak bercakap. Tapi itulah yang Jaja nak sampaikan sebenarnya. Video ni just nak bagi tahu yang Jaja minta maaf sebab Jaja lama gila tak buat vlog, disebabkan diri sendiri, disebabkan kekuatan saya tidak berapa okey, and juga sebabkan saya sibuk sedikit pada hujung-hujung tahun ni. Alhamdulillah untuk 2025 Jaja bersyukur tahun ni taklah tahun yang terlalu baik untuk saya, tapi taklah juga terlalu teruk untuk saya. Dia macam sederhana, tapi Alhamdulillah. Ada juga beberapa impian Jaja yang 2025 tercapai, tapi tak semua. Tapi Alhamdulillah, tu pun Jaja dah bersyukur sangat. Tapi untuk tahun baru, insya-Allah dengan impian baru, azam yang baru, kita siap tampal dah dekat situ. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Kita dah siap tampal dah dekat situ. Kita punya target untuk 2026, insya-Allah nak kurus. Itu memang of course setiap tahun nak kurus. Tapi dia sebenarnya bukanlah nak kurus semata sebab nak kurus tu, tapi sebabkan nak BMI cantik. Sebab BMI Jaja sekarang ni tak berapa okey lah, and Jaja nak betulkan balik BMI Jaja, insyaAllah. And then insyaAllah Jaja impikan sangat-sangat, insyaAllah kalau diberikan izin daripada Allah, diberikan kekuatan, diberikan rezeki nak pergi umrah, insyaAllah. Korang doakan Jaja dipermudahkan urusan lah. And then ada lagi satu target, iaitu Jaja nak kahwin tahun depan. Tapi itulah, kita tak tahu jodoh tu macam mana, tapi kita doa je. Mana tahu kan diberikan jalan untuk kita membina masjid. Tapi sebelum kita membina masjid, benda paling penting sangat tahun depan ni memang paling top punya target lah, iaitu menunaikan umrah, insyaAllah. Semoga kita semua dapat menjadi tetamu Allah. Dan Jaja doakan korang semua yang mana yang dah capai impian pada tahun ni, Alhamdulillah. Dan Jaja doakan korang semua capai impian untuk tahun depan juga, insyaAllah. Apa-apa pun teruskan istiqamah dengan apa yang korang buat. Lakukan benda yang baik, jangan buat benda yang Allah tak suka.
Okey? Yang lagi satu, jangan tinggal solat. Itu paling penting. Jaja harap korang still support Jaja. Jaja mengharapkan semangat daripada korang juga. And thank you so much yang mana dah support Jaja lama dah, daripada sebelum ni. And lagi satu, kita dah capai 100 berapa lah subscriber kita? 100 something, tak silap saya. Alhamdulillah. Apa-apa pun, akhir kata daripada saya, Jaja doakan kita semua sentiasa dalam lindungan Allah dan tercapai segala impian kita, dan diberikan rezeki yang secukupnya untuk diri kita dan juga keluarga kita, insya-Allah, dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Okay, so let's go, kita tengok vlog yang hari tu. So kita nak buat haul. Kita tak tahulah sebutan dia apa sebenarnya, guys. Cuba bagi tahu macam mana sebutan haul tu. Shopping haul. H-A-U-L. Haul ke? Haul ke? Haul ke? Haul ke? Haul. P-A-M pan. T-A-S das. Das. Allahu Akbar. Okay, tak tahulah apa benda tapi itu. Ni yang terbeli dekat S99 Perfect dengan Kaison kot. Lepas tu yang ni yang kat kedai Orchid tu. Saya dah tunjuk gambar dia ke? Ada kot. Ni yang dekat kedai Orchid. And tu je lah. Okay, so nak buat apa dulu? Kita tunjuk yang dekat Orchid dulu sebab kita pergi sini dulu kan. Okay, so apa yang kita beli? First lah seluar palazzo. Ni saja je tambah stok. Sebab sajalah tambah stok. Tak ada apa pun. Tak ada sebab apa niat beli pun. Tapi best pakai palazzo. Sebab saya tak sukalah. Saya suka pakai skirt. So asyik pakai skirt je. Pakai seluar ni senang sikit. Tapi dia macam ni tau. Bila pakai skirt, kena pakai seluar kat belah dalam. Betul tak? Kalau pakai seluar, memang seluar je lah. Tak ada dua lapis. Faham tak? Faham tak benda tu? So saya mencari seluar yang macam palazzo macam ni lah. Lebih selesa. Okay. And then disebabkan saya tak pernah ada shawl corak. Saya tak pernah ada shawl corak, saya rasa. Adakah? Ada ke shawl corak, Wi? Saya ada shawl corak ke? Rasa tak ada. Saya memang tak ada shawl corak. So, saya belilah shawl corak ni sebab mula ambil design lain. Kalau korang perasan nak, ada ke dalam video? Rasa tak ada kot. Ada satu tu saya ambil warna pink. Pink macam pink gelap macam tu. Pink belacan tapi yang gelap. Lepas tu tiba-tiba saya macam nak cari yang hitam lah. Try tengok yang hitam. Wih, lawa wih. Nampak tak? Lawa. Boleh lah pakai. Tak suka sangat sebenarnya shawl. Tapi teringin lah. Teringin nak ada shawl corak. Gitu. Kena ke guys? Saya pun tak tahulah. Sejak saya try bawal corak, saya rasa macam saya pun tak tahu saya kena pakai dengan tudung apa. Okay, sambung. Tak masalah sekarang kan. Bapak selekeh dah aku. Tak apalah kan. Saya memang selekeh pun. Dah tiba emosi. Okay. Next is tudung bawah. Tudung bawah biasa je. Satu ni RM10. Oh ya, tadi tudung tadi berapa belas RM15 kot shawl tadi. Ya ke? Tiba. Tak sure lah tapi ya kot. So saya beli satu kelabu. Saya rasa saya tak ada bawal cotton yang kelabu. Saya pun tak tahu kenapa saya beli kelabu. Sebab saja. Lepas tu
saya beli warna purple. Lilac. Dia macam lilac sikit. Sebab saya tak ada tudung bawah lilac. Saya ada tudung shawl lilac sahaja. Alah, dah habis dah. Dekat 99 tu kot yang kita beli ni. Yang kita beli Cry Baby ni. Kita dah unboxing kan. Next is saya beli ni. Comel je RM2 kot. RM2 ke? RM2. Lepas tu Detektif Conan. Sebab saya memang suka Detektif Conan korang. Saya ada dah satu blind box Detektif Conan. Dapat Shinichi Kudo. Yang ni pun rasanya, oh tak, ni semua Detektif Conan. Semua Detektif Conan. Nampak tak? So, lagi kita buka. And then saya beli apa benda lah, saya merapu ni ya. Oh ni yang apa nama ni ya? Apa nama geng-geng ni ya? Geng-geng ni lah, geng-geng Hello Kitty tu. Ada Kuromi semua tu. Tapi bukan versi diorang lah. Dia macam diorang budak comel tu pakai suit tu. Macam tu. Okay, so kita akan unboxing yang kecil dulu. Ni yang dekat 99 Perfect tau. Yang Kaisan tu tak ni lagi. Yang ni yang kecil ni, saya nak pink lah. For sure nak pink. Tak kisah yang mana satu. Sebab kain dia banyak juga. Ni 1, 2, banyak lah pink. Bismillahirrahmanirrahim. Plastik dia comel. Bismillah. Apa saya suka sangat dengan blind box? Saya dah cakap dah saya tak nak beli blind box. Tapi kalau murah-murah macam ni boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tak boleh. Tak tadi. Saya dah nampak warna. Saya dah nampak warna dia tadi. Dapat yang saya tak nak. Comelnya. Zoom. Fokuslah kat dia. Fokus kat dia. Saya nak buka yang ada Kuromi, Melody, Hello Kitty ni. Oh, boleh buka kat tengah jugalah. So, kita nak buka kat tengah ke nak buka kat atas? Kat tengah lah kan? Boleh tekan. Macam ni. Macam ni. So, yang ni saya nak pink juga. Macam biasa lah. Kita mesti nak pink. Tapi dia ada apa tu warna pink yang tu apa? Oh, ada 2. Apa beza? Oh, ni lah, ni lebih jelas. Rasanya yang pink tu Melody. Yang atas tu Hello Kitty kot. Pink atas tu Hello Kitty. Pink bawah tengah kiri sekali tu. Yang ni Melody. Tapi semua cute lah. Semua cute lah, tak apalah. Ambil je lah mana-mana pun. Siapa pun. Okay, so kita akan tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Boleh. Apa tu? Ada kad ke? Alah, ada kad. Ada kad weh. Tak nak tengok kad. Apa tu weh? Nak tengok kad ke? Tak nak tengok kad. Apa ni? Oh, bukan. Ni bukan kad. Ni apa? Oh, bukanlah korang. Oh, kotak dia ada. I think kan. Dia macam kita letak benda ni dekat dalam ni tak? Faham tak? Ke aku salah faham? Kan ni cantik kan? So kita susun dia. Sekejap. Saya cuba lipat-lipat dia. Nampak tak? Dia dah cantik kat bawah. Kata tadi bawah tak cantik. Okay, dah cantik macam tu. So dia jadi macam, faham tak? Boleh letak dia kat dalam tu. So kotak dia lawa. Cuma ada stiker 99 lah. Okay, so kita tengok ada apa dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku rasa kepala? Tak. Oh, saya rasa yang hijau tu. Oh,
putih ni apa? Apa nama anjing tu ah? Anjing. Hello friends, it's me, Choco. Kita dah buka Detective Conan. Tada! Detektif Conan. Alah, dia tak ada yang koyak. Dia kena buka. Aku nak macam serap. Okay. Yang ni saya nak yang mana? Semua pun cute lah. Semua pun cute lah korang. Kalau korang nak yang mana? Cuba pilih. Okay, saya nak korang teka. Korang teka saya dapat yang mana? Teka. Okay, dah stop. Okay, kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kad lah atas dia. Sebenarnya saya tak tengok. Ada kad. Ui. Banyak gila dia punya benda putih ni. Nampak tak? Kenapa dia ada benda putih ni? Dia tak ada buka plastik. Mana dia? Tak ada buka plastik. Dia terus tunjuk. Dia tak ada buka plastik. Saya rasa saya dah nampak. Yang pegang bola. Kurang. Saya memang suka detektif. Aku ni bukan apa, tapi Apa comel sangat ni. Tengoklah hidung dia. Tengoklah hidung dia. Comel kurang. Comel weh. Serius comel. Comel terus. Sini Ci. Ni kamu. Kamu kecil. Risau cakap dengan patung. Astagfirullahaladzim. Saya berpuas hati dengan Detective Conan ni. Tak mahal pun korang. Kat 99 Perfect ni. Okey lah, bersatu kot. Kan? Okay, next dekat Kaison. Okay. Dekat Kaison, saya beli ni. Ni adalah Malaysian Delight Series yang saya ada tunjuk. So dia ada kuih pulut tekan, karipap, durian, ais jem biskut ni, yang biskut tahu tak, biskut lepas tu ada gula kat atas yang warna-warni tu. Lepas tu ada apa tu? Shumai apa macam dim sum tu kan. Lepas tu ada nasi lemak. Saya ada ikat tepi. Ada kuih lapis. Ada pau. And secret. Okay, so kita tak tahu yang ni apa. Secret ni macam kelapa pun ada. Bentuk dia bulat. Okay, so kita tak tahu kita dapat apa. Saya beli dua Sebab FOMO lah. Saya beli dua. Satu yang nipis, yang macam macam kurus sikit lah, macam kecil. Yang ni tebal gila. Serius. Okay, kita akan buka tu nanti. So benda tu FOMO. So kita buka last. Kita akan buka yang ni pula. Yang ni Jaja beli juga. Yang ni pun beli sebab dia comel, sebab kucing. Perfect treats. So dia ada ni. Ada banyak juga. Dia kuih-kuih juga. Karipap. Puff, bukan karipap. Dorayaki, roll, donat, kek. Kucing tapi dalam ada dalam something macam ni kan, dalam karipap semua macam tu lah. Lepas tu yang ni ada cookies, macaron, aiskrim dengan puding. Okay. Dan lepas tu ada secret lah. Kita tak tahu secret tu apa. Secret ni macam chef pun ada ke? Macam pakai topi chef. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Ni pun buka macam ni So ada kad atas kan. Sama konsep lah dengan apa? Dengan Astagfirullahaladzim, dengan Detective Conan tu. Dia benda putih ni. Sama konsep. Itulah berat. So kita buka kot belah sini. Bukan, buka belah sini. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa ni? Saya tak nampak korang.
Macam korang dah nampak dulu je. Macam korang dah nampak dulu je. Kek ke? Yang kek ke? Oh, yang aiskrim. Yang ni saya tak pilih yang mana sebab saya tak kisah. Yang aiskrim comel, aiskrim cair. Oh, comel. Comel weh. Oh. Ni comelnya besar weh. Malaysian Delight. Okay, nak buka yang kempis dulu ke yang tebal? Kita buka yang nipis dulu lah. Okay. Saya kalau boleh memang nak ikat tepi ni. Ikat tepi koko ni. Oh ni tak. Ini tak buka. Sekejap. Ni. Yang ikat tepi koko. Sungguh cute gila. Lepas tu. Ataupun nasi lemak. Ataupun apa-apalah. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni tak tahu apa. Ni tak tahu apa weh. Lembutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pau tu, pau. Wait. Lembut sangat. Ya ke pau? Ya ke? Ke secret ni? Takkan secret. Oh, no. Confirm pau. Pau. Berangan dapat secret. Pau korang pau. Ni kaki ke telinga weh? Macam telinga kucing nampak? Kalau macam ni jadi kucing. Kalau ni jadi pau. Okay, cute. Okay, tak apa. Yang tebal pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Jangan kata yang ni secret. Ni ke secret korang? Secret kan? Ni secret kan? Apa lagi yang oh, ke ais kejap, aku confuse. Dia apa guys? Dia secret ke? Dia secret ke dia ais jem biscuit tu? Ais jem biscuit ke? Tapi kalau nak kata dia biscuit tu, bukan macam ni rupa dia kan? Dia mesti ada macam secret korang. You do secret lah. Flashback. Berangan dapat secret. Ais kacang. Betul tak ais kacang korang? Ais kacang. Wah. So ikat tepi saya tak dapat. Jom beli lagi kan? tak. Okay. Ais kacang. Tapi okey lah. Cuma lucu lah dia punya colour. Ais kacang. Nampak tak? Ya. Saya rasa ni secret serius. Ke aku kena confirmkan lah. Sekejap. Okay, saya check dekat ni. Korang tengok Dia memang semua berbulu. Sekejap. Korang tengok tu. Tengok semua berbulu. Kan? Ke secret dia senang je dapat. Saya tak percaya lah saya dapat secret. Oh betul lah secret. Cendol with rose syrup and gula Melaka. Ya dia kata tu cendol korang. Dia orang confuse antara ABC ataupun cendol. Tapi sebenarnya cendol. Ni mangkuk kuning ni. Putih ni macam cendol punya santan tu kot. Lepas tu ada yang hijau-hijau ni cendol lah kot. Oh dapat secret. So saya nak bagi tips kat korang. Kalau nak dapatkan secret, cari yang gemuk-gemuk. Okay. So kita ada pau and secret cendol.
Comel ni. Nampak macam gebu. Hari tu saya ada unboxing buka blind box juga. Pokmat yang iaitu yang Teletubbies tu. Kotak dia saya ada ke? Oh, kotak dia kat sana lah korang. Malas nak ambil. Saya dapat yang Tipsy. Comel ke? Tapi saya sebenarnya nak si Po tu. Nak Po yang pink tu. Comel dia hitam manis. Hitam manis, hitam manis. Winky Winky, Tipsy, Lala, Po. Teletubbies. Saya rasa kalau orang yang dapat 4 warna, dia dah boleh buat lagu tu lah. Macam nenek. Lepas tu dia gantung dekat beg dia banyak-banyak 4 tu. Bapak ah. Betul lah tu. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and jangan lupa subscribe. Misi mendapatkan 500 subscriber. And boleh komen dekat bawah. Boleh bagi idea dekat saya challenge-challenge apa. Saya ni kekurangan idea sedikit. Tak tahu nak buat challenge apa. Ataupun apa-apalah konten ataupun idea untuk vlog saya. Nak buat apa lagi. So korang komen dekat bawah. Okay. See you in the next video. Thank you for watching. Bye-bye. Macam tu. Cut!